Tong gas ungu ni apa? Baru-baru ni kecoh kononnya harga tong gas naik susulan pengagihan subsidi gas petroleum cecair LPG. Salah faham sebenarnya tu. Jadi jom kita betulkan sama-sama. Untuk pengetahuan semua, tong gas biasa adalah LPG bersubsidi berharga RM26 yang diperuntukkan untuk kegunaan isi rumah, peniaga kecil dan sederhana. Tong gas ungu ni pula adalah tong gas untuk kegunaan komersial dan industri seperti restoran, kedai makan dan perniagaan makanan yang berharga RM70. Peniaga kecil masih boleh gunakan tong bersubsidi asalkan tak lebih 42 kg atau 3 tong gas pada satu-satu masa. Okey, contohnya kalau berniaga pisang goreng kat tepi jalan, selagi penggunaan tong gas bersubsidi tak lebih 3 tong gas dalam satu-satu masa, ianya dibenarkan. Tapi kalau terlebih, maknanya peniaga tu perlu mohon permit barang kawalan berjadual. Untuk pengetahuan semua, bermula 1 Mei lalu, KPDN lancarkan UPS Gasak. Ia beri tumpuan kepada membanteras aktiviti haram iaitu pemindahan LPG dari tong bersubsidi kepada tong tidak bersubsidi untuk jualan komersial dan penghidupan. Penguatkuasaan ini juga bagi mengekang penggunaan LPG bersubsidi oleh industri besar. Jadi sebenarnya orang ramai kena faham, kerajaan tak pernah buat keputusan baru untuk mansuhkan subsidi LPG. Sebaliknya subsidi ini masih kekal dan diberikan untuk keperluan domestik rakyat atau golongan sasar. UPS Gasak ni pula adalah langkah penguatkuasaan terbaru daripada KPDN bagi elak penyelewengan dan ketirisan. Kekeliruan ini timbul apabila peniaga ingat diorang kena gunakan tong gas komersial dan bimbang kos operasi meningkat. Jangan panik. Sebenarnya kalau guna tak lebih 3 tong gas pada satu-satu masa, boleh je guna tong gas biasa tu. Oh ya, tong gas biasa ni pun untuk kegunaan rumah juga. Tapi agak-agak kalau nak rasa T20, boleh je nak guna tong ungu tu.